cikgu. Selamat petang, cikgu. Selamat petang, selamat sejahtera, cikgu. Selamat petang, cikgu. Selamat petang. Sorry lewat sikit ya. Sorry ya. Tak apa, cikgu. Buat menunggu. Okey, cikgu. So, cikgu, boleh kita mulakan? Okey, boleh. Okey. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Cikgu Ubong daripada SNK Sedaya kerana sudi untuk diwawancara oleh kami. Okey, yang bertujuan untuk menyelesaikan kerja lapangan lah bagi KPG, iaitu subjek insan guru profesional. Okey, sebelum kita mulakan sesi wawancara kita pada petang ini, dulu saya ingin meminta izin lah daripada cikgu, segala perbualan yang kita akan buat pada hari ini akan direkod lah bagi tujuan pendokumentasian. Cikgu okey ke? Okey, boleh. So sebelum kita mula, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Okey, nama saya Andrew Gani Anak Leonard. Saya merupakan pelajar ISMP Pendidikan Khas semester 5. Saya berasal daripada Sibu, Sarawak. Okey. Rakan-rakan yang lain sila perkenalkan diri. Selamat petang, cikgu. Terima kasih kerana sudi untuk diwawancara pada petang ini. Okey, nama saya Valerie Nita Mason. Kos saya adalah ISMP Pendidikan Khas dan kini berada di semester kelima dan saya berasal dari Sri Aman, Sarawak. Hai, selamat petang, cikgu. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rahullah Bima Pastor. Sama juga dengan rakan-rakan yang lain, saya ISMP Pendidikan Khas semester 5. Saya berasal daripada Batu Pahat, Johor. Selamat petang, cikgu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada cikgu kerana sudi untuk menjadi terlibat dalam wawancara insan guru profesional kami. Okey, nama saya Mian Zikir Masni. Saya juga seperti mereka ISMP Pendidikan Khas dan kini berada di SEM 5 juga. Saya pula berasal daripada Sabah. Okey. Selamat berkenalan semua. Junior-junior saya ni. Okey, so kita terus masuk ke isi kandungan wawancara kita pada petang ini. Okey, sebelum kita mulakan kepada isi kandungan, boleh tak cikgu berkongsi sedikit latar belakang mengenai cikgu, seperti nama penuh cikgu, asal daripada mana, major ataupun minor apa, lepas tu anak keberapa daripada berapa orang beradik, lepas tu latar belakang pendidikan lah. Okey, contohnya macam ijazah sarjana muda, lepas tu sarjana muda ataupun falsafah kedoktoran. Lepas tu cikgu juga boleh kongsikan sedikit latar belakang mengenai tarikh mula perkhidmatan cikgu sebagai seorang guru. Boleh cikgu kongsikan? Okay, selamat petang semua. Sebagai cikgu-cikgu lah, semua bakal cikgu kan. Okay, selamat petang cikgu-cikgu. Okay, saya Ubong Laing, berasal daripada Miri, Sarawak. Major pendidikan khas sama macam cikgu-cikgu semualah. Minor saya music. Saya merupakan anak bongsu daripada 5 orang adik-beradik. Latar belakang setakat ni masih degree lah, belum ada keinginan untuk menyambung pelajaran. Okey, saya mula berkhidmat pada 2018, iaitu 26 Mac lah 2018 sebagai guru interim untuk tahun 2018-2019 baru pelantikan. So maksudnya cikgu telah berkhidmat selama 8 tahun lah sebagai seorang warga pendidik, hampir masuk ke 9 tahun. Merupakan jumlah angka yang amat orang kata dah berkelas sebagai hampir nak masuk ke senior lah. So sudah semestinya cikgu ada banyak pengalaman lah dalam bidang pendidikan. So saya berharap sesi wawancara ni akan membuahkan hasil yang banyak lah, memandangkan cikgu hampir 9 tahun berkhidmat sebagai seorang guru. Okay, so kita terus kepada soalan pertama lah. Boleh cikgu?
Okey, boleh. Okay, soalan yang pertama adalah boleh tak cikgu kongsikan apakah yang membuat cikgu ingin menjadi seorang warga pendidik? Okey, kenapa saya ingin menjadi seorang pendidik? Minat. Minat itu timbul bila saya mempunyai guru-guru yang berdedikasi sepanjang saya belajar dari sekolah rendah sehinggalah saya masuk ke universiti. Bila semua cikgu-cikgu yang ajar itu berdedikasi, ia membuatkan minat itu muncul dalam diri saya untuk mendidik anak bangsa. Jadi itulah paling utama, yang menarik saya untuk menjadi seorang guru. Dan untuk menjadi guru pendidikan khas sebenarnya tak pernah terlintas pun dekat otak saya, sebab sepanjang saya belajar dari tadika sampailah ke tingkatan 6, sekolah saya tak pernah ada PPKI lah. Jadi saya sangat ilmu saya sangat cetek lah berkaitan dengan pendidikan khas. Bila saya dapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran dalam pendidikan khas, mula-mula rasa macam alah, saya tak minat ni lah, saya nak subjek lain. Dulu saya minat BM sebab mungkin cara cikgu saya mengajar lah kot dulu membuatkan saya minat bahasa Malaysia lah. Bila saya dapat pendidikan khas, saya rasa macam 50-50, ambil ke tak. Mula-mula ambil tu, terima tawaran tu hanya sekadar untuk melanjutkan pelajaran saja. Bila saya sudah belajar, makin mendalami, membuatkan saya macam tertarik. Saya belajar sesuatu ilmu yang barulah untuk saya, sebab saya tak pernah saya tak dikelilingi oleh orang-orang yang kurang upaya lah. Jadi bila saya dah belajar semua sepanjang saya 4 tahun dekat UPSI, saya mendalami dan saya masuk praktikal, membuatkan saya makin minat. Jadi bersyukur jugalah saya dapat menjadi seorang guru pendidikan khas. Kira salah satu rezeki dan berkat lah untuk saya. Itu saja. Okey cikgu, apabila saya dengar cikgu beritahu yang cikgu dulu tak ada minat dengan pendidikan khas, tetapi cikgu minat dengan bahasa Melayu, ianya juga mengingatkan saya lah macam mana saya awal-awal masuk USI dulu. Okay, sebenarnya saya pun sama juga macam cikgu, tak ada minat juga untuk dalam bidang pendidikan khas. Sebab untuk permohonan UPU untuk first intake dulu, saya memohon first choice adalah bahasa Melayu lah, dan yang kedua adalah geografi. Sebab saya amat minat lah dengan dua subjek tu. Tetapi nasib tak menyebelahi dan saya cuba untuk second intake lah. Saya pun apply pendidikan khas dan dapat. So sekarang sama macam cikgu, ilmu bahasa pendidikan khas pun kosong. Tetapi lepas saya masuk alam program pendidikan khas ni, saya dapat tahu sedikit lah, dan sekarang pun dah mula untuk berminat untuk mengeksplor dunia bidang pendidikan khas ni. Okay, so untuk soalan yang kedua pula. Okay, sebagai seorang guru telah lama berkecimpung dalam bidang pendidikan, apakah kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya? Okay. Ini saya jawab sebagai seorang guru pendidikan khas lah. Yang pertama, yang paling utama adalah kesabaran. Okay, kita sebagai guru PPKI, kesabaran tu yang memang paling utama, kena tinggi, sebab kita ada murid yang pelbagai. Dia tak macam perdana dia normal, senang untuk kita berkomunikasi. Tapi pendidikan khas ni dia ada pelbagai, macam mana yang betul-betul kefusian rendah, yang tak boleh nak berkomunikasi, tak berinteraksi dengan kita langsung. Kadang-kadang kita rasa macam fed up. Yang masalah pelajaran mungkin dari segi tingkah laku, memang kita tak boleh nak kontrol. Kadang-kadang marah tu memang ada, sifat marah, setiap manusia ada sifat marah. Tapi kita sebagai guru pendidikan khas, kita kena sabar lah. Memang kesabaran tu lah paling tinggi. Cara kita approach budak kita macam mana, itu memang memainkan peranan. Macam mana kita anggap budak, murid-murid kita ni sebagai rakan kita. Tapi dia ada satu gap. Dia rakan, waktu kita serius, mereka serius. Bila kita main dengan mereka main dengan kita balik bergurau senda lah, maksud saya. Tapi dia ada gap, dia tak memijak kepala kita.
kita tak boleh juga anggap mereka ni OKU, tak faham apapun. Kita boleh layan, kita layan mereka sama seperti murid yang lain, macam murid normal lah, murid perdana. Cuma itulah, kesabaran tu memang teruji lah. Lepas tu kita kena ada perasaan ikhlas. Ikhlas tu pun salah satu. Kita kena ikhlas mengajar. Kita tahu mereka tak boleh nak ambil SPM kalau yang betul-betul ni lah low function yang sederhana. Okey lah, kita boleh mungkin mereka boleh ambil SPM ataupun yang lain lah. Tapi sekarang kan untuk PPKI dia ada PASM. Pernah dengar ke PASM? Pentaksiran Alternatif Sekolah Menengah. Nanti yang itu merupakan ujian untuk PPKI sekarang. Baru diwujudkan beberapa tahun ni lah. Jadi dia macam SPM lah untuk murid-murid pendidikan khas ni. Jadi bila kita ikhlas mengajar murid-murid kita sabar, sambil-sambil itulah kita macam mana? Blank sekejap, sorry ya. Bila kita ikhlas, kita sabar mengajar murid kita apabila mereka tamat sekolah, mereka akan ingat kita. Bila mereka ingat kita tu, kita pun rasa macam mereka masih ingat saya lah, walaupun mereka even yang low function pun, macam contoh murid saya lah, dia low pun, bila dia habis sekolah, bila dia jumpa saya dengan mana, cikgu, kita pun rasa macam terharunya, dia masih ingat saya walaupun dah habis lama dah, macam tu lah. Kena ada guru pendidikan khas, memang kena ada perasaan sabar tinggi dan ikhlas. Dua tu lah saya tekankan. Okay. So nampaknya sebagai seorang guru pendidikan khas, kita harus mempunyai nilai kesabaran dan keikhlasan yang amat tinggi lah dalam memberikan pendidikan kepada kanak-kanak ataupun murid yang istimewa ni. Ya, betul. So soalan yang seterusnya boleh cikgu? Apa dia? Boleh. Seterusnya boleh. Okay. So soalan yang seterusnya adalah sebagai seorang untuk soalan seterusnya saya serahkan kepada saya punya rakan. Okey, dipersilakan. Okey, soalan dari saya iaitu menjadi seorang guru tidaklah mudah kerana kita bakal berhadapan dengan pelbagai cabaran. Jadi sebagai seorang guru, apakah nasihat yang ingin cikgu sampaikan kepada kami sebelum kami masuk ke dalam bidang berguru? Apa yang perlu? Siapkan mental dan fizikal. Siapkan mental ni maksudnya macam cikgu sudah bersedia untuk menghadapi. Sekarang kita tahu lah murid-murid sekarang sangat advance. Dia tak macam kita zaman kita dulu-dulu. Murid sekarang dia banyak terdedah dengan handphone, dengan gadget-gadget lah, pelbagai, banyak yang mereka belajar. Even murid pendidikan khas pun sama. Jadi cikgu kena sediakanlah mental nak hadap murid kita macam mana, kena tahu macam mana nak tarik murid kita. Untuk fizikal, kadang-kadang bila budak kita tantrum tu, tahulah kan, bila tantrum fizikal, itulah dari segi fizikal maksud saya. Mereka tantrum ke apa-apa ke, bergaduh ke, cikgu kena ready lah. Sebab sepanjang saya mengajar hampir 9 tahun ni, memang saya sudah alami beberapa kali lah budak saya tantrum apa semua. Kadang budak saya besar dari saya walaupun saya kecil dari budak saya, tapi psikologi itulah main peranan penting juga. Jadi macam cikgu macam mana? Satu lagi, cikgu bila macam bersedia nak menjadi seorang guru, kena soalannya cabaran. Satu lagi, murid sekarang, even murid pendidikan khas, kehadiran dia itu salah satu cabaran lah yang kami yang saya rasa hampir semua sekolah lah alami. Jadi cikgu kena tahu cara macam mana nak tarik murid itu untuk datang belajar. Itu salah satu sebab bila kehadiran murid itu tak okey, kita sebagai cikgu yang akan dipersoalkan, kita akan ditanya oleh pihak atasan, kenapa murid ini hadir, kenapa ini, kenapa itu, dan banyaklah. Jadi itulah dari segi macam tu lah.
Faham kah? Alhamdulillah atas nasihat yang cikgu berikan. Semoga nasihat ini dapat kami terapkan pada diri kami lah nanti semasa menjadi pendidik nanti. Okey, soalan saya yang kedua iaitu pada pendapat cikgu, apakah ciri atau sifat yang perlu disema dalam diri seorang guru maupun bakal guru agar ianya mampu menambah baik kepribadian seorang guru yang unggul? Okey, sifat yang perlu ada di diri dalam seorang guru, kita perlu mempunyai sifat empati, bertanggungjawab dalam menjalankan tugas, dan sabar, yang seperti saya cakap tadi lah. Bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Okey, bila kita menjadi seorang cikgu, terutamanya bila kita masuk, kita dianggap sebagai guru baru, bila kita dipanggil guru baharu, jadi tugas tu memang akan diberi sini sana, bukan di dalam PPKI saja, tapi dia akan diberi pelbagai cabang lah. Di luar PPKI pun kita akan diberi tugas. Jadi mungkin mula-mula rasa berat lah, tapi kita kena jalankan juga lah tanggungjawab kita. Selain kita mengajar murid kita, kita jalankan juga tugas-tugas yang lain. Untuk sifat empati dan sabar seperti yang saya bagi tahu tadi lah, yang mula-mula tadi kita perlu ada kesabaran, ada rasa. Ini sebab murid PPKI kadang-kadang dia ada macam mana, dia dari background yang berbeza. Kita tak tahu background dia macam mana. Sebab tu bila mereka datang sekolah, kita layan mereka elok lah, kita layan mereka baik-baik, walaupun kadang-kadang kita rasa macam geramnya aku, tapi itulah, sabar tu memang penting lah. Soal semua cikgu PPKI kan, jadi memang saya fokus dekat untuk PPKI sahajalah. Okey, terima kasih cikgu. Soalan terakhir daripada saya iaitu sifat negatif seperti tidak berintegriti ketika menjalankan tugasan sebagai guru sememangnya tidak patut berlaku di dalam dunia pendidikan. Pada pendapat cikgu, adakah cikgu bersetuju dengan pendapat tersebut? Kenapa? Ya, setuju. Sifat tidak berintegriti ni, dia boleh menjatuhkan macam nama baik dan profesion perguruan lah. Bila ada sifat tidak berintegriti ni, dia boleh mewujudkan satu budaya kerja yang tidak ikhlas dan tidak berkualiti lah. Macam ibarat kita ni datang bekerja hanya menunggu untuk gaji sahaja, kita tak jalankan pun tugas kita dengan betul, dengan baik. Bila ni parent tengok kita pun, mungkin ada murid kita yang dia normal cuma masalah pembelajaran sahaja, dia boleh macam mengadu lah dekat parent mereka, dekat keluarga mereka ataupun orang luar. Bila mereka mengadu ni cikgu ni macam ni tak macam ni, jadi ia macam membuatkan nama baik kita dan juga profession kita tu jadi dia apalah cikgu ni dia melibatkan ibarat macam kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Macam tu lah. Okey, terima kasih cikgu. Seterusnya saya akan paskan soalan kepada saudara Gimei. Okey, baiklah, saya akan teruskan sesi soalan kita pada malam ini. Soalan ini berdasarkan soalan ke-6 tadi. Okay. Selain dari sifat tidak berintegriti dalam menjalankan tugasan, pada pendapat cikgu, apakah sifat atau kepribadian negatif yang tidak seharusnya ada di dalam diri seorang guru itu? Okey, saya fokus dekat satu sifat negatif, panas baran. Panas baran, dia macam satu yang simple kan kita tengok, tapi sebenarnya dia boleh mempengaruhi berbagai aspek lah. Bila kita panas baran, kita mengajar untuk mendidik murid pendidikan khas, kita panas baran memang otomatik, sama ada dari segi mulut ataupun tangan kita akan sampai, ataupun kaki kah, dia menyebabkan sentuhan fizikal. Kita tahu kita tak boleh nak sentuh murid PPKI kan, dia salah daripada segi inilah. Bila kita ada perasaan panas baran tu, macam semua benda dia akan mengganggu semua ni lah. Mungkin pengetua ke, penolong kanan ataupun ketua-ketua bidang tiba-tiba bagi kita tugasan yang bukan di dalam skop kerja kita, kita rasa macam
aku ni sakit hati lah ni. Kita akan bergaduh dengan pihak atasan. Jadi ia boleh mempengaruhi dan salah satu sikap negatif lah. Saya pun tidak suka panas baran. Macam tu lah. Betul, macam yang cikgu cakap tadi, kita perlu sabarkan. Ya, betul. Okey, soalan seterusnya. Sepanjang cikgu berkhidmat sebagai seorang guru, adakah cikgu pernah berjumpa dengan rakan sekerja atau guru-guru baru yang mempunyai masalah? Jika ya, apakah tindakan yang telah cikgu lakukan? Setakat ini tak ada lagi untuk cikgu-cikgu PKI lah. Sepanjang hampir 9 tahun saya mengajar. 2018 saya seorang sahaja mengajar murid. Ada tahun 2018 baru 6 orang lah. Saya merupakan cikgu yang pertama. Saya yang buka kelas PPKI dekat sekolah saya. Jadi ilmu tu memang kosong. Lepas tu dah lah saya sendiri. Saya buka pula kelas. Saya tak tahu tadarah 7. Jadi saya dapat cikgu interim, tapi dia bukan meja pendidikan khas. Pengetua masukkan dia dengan saya untuk inilah supaya seorang saja kan saya mengajar dari pukul 7 sampai 1.20 setiap hari. Jadi bila cikgu interim datang, dia pula bukan meja pendidikan sebab jadi saya kena ajar dia, tapi dia sangat okey lah walaupun dia bukan meja pendidikan ataupun pendidikan khas, tapi dia sangat memberi kerjasama. Lepas tahun 2022 baru saya dapat kawan 2 orang, cikgu posting, cikgu pendidikan khas dan juga pelajar UPSI juga. Tapi setakat ni so far memang semua okey. Okey, terima kasih cikgu atas jawapan tadi. Okey, saya teruskan dengan soalan terakhir dari saya lah. Okey, apakah harapan cikgu mengenai kepribadian guru yang akan datang? Okey, harapan saya ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab. Bila kita ikhlas menjalankan tanggungjawab kita, jadi berkat itu pun datang dari pelbagai aspek, tidak semestinya dari wang ringgit atau apa semua kan. Kita tak tahu, sebab berkat ni kita dapat dari pelbagai aspek, dia sangat luas. Bila kita ikhlas mengajar murid ataupun anak-anak MBPK ni, dia merupakan salah satu apa yang kita panggil, salah satu token untuk kita untuk mendapat salah satu pahala untuk kita. Sebab tak semua orang, cikgu-cikgu sepatutnya cikgu-cikgu betul rasa bersyukur lah sebab cikgu dipilih menjadi cikgu PPKI. Tak semua orang dapat mengajar MBPK. Memang cikgu adalah insan, cikgu-cikgu insan yang terpilih untuk mengajar MBPK, sama seperti saya. Ramai yang rasa bila mereka tengok kita cikgu-cikgu PPKI kan, sabarnya cikgu, tapi mereka tak tahu apa yang kita hadap dekat kelas. Itulah sebab itulah kita kena ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab kita. Baiklah, terima kasih cikgu. Saya teruskan dengan rakan saya. Selamat petang cikgu. Selamat petang. Okey, izinkan saya untuk tanya soalan seterusnya. Berdasarkan pengalaman cikgu lah kan cikgu dah cakap sebagai cikgu pendidikan khas dan bakal cikgu pendidikan khas, kita kena ada sikap sabar yang tinggi kan, sebab kita mengajar bukan student yang biasa, kita mengajar student yang luar biasa, betul? Ya, betul. Jadi macam mana cikgu mengatasi masalah disiplin atau tingkah laku, macam kita tahu lah kan, budak-budak pendidikan khas kan macam tantrum, ada masalah disiplin kadang-kadang, yang ada latar belakang ibu bapa ataupun penjaga yang berstatus tinggi ataupun berstatus guru ataupun rakan sekerja yang cikgu kenal. Okey, kalau macam mana saya nak mengatasi, setakat ini tak ada lagi lah murid-murid saya yang parent mereka yang berlatar belakangkan guru ataupun parent mereka bekerja sama di Sedaya ni. Tapi saya ada jawab jugalah berdasarkan pendapat saya. Sekiranya saya mempunyai murid tersebut, saya akan tegurlah, saya akan nasihat.
supaya dia tidak melakukan masalah disiplin dan mengubah tingkah laku yang negatif menjadi yang positif. Kan kita ada RPI kan, kita boleh buat dari segi RPI. Dari RPI tersebut kita cuba capai objektif kita. Mana yang negatif, kita masukkan dalam RPI, kita inilah dia. Sambil-sambil tu saya akan maklumkan dengan parent mereka lah, supaya saya akan explain lah apa yang anak mereka buat dekat kelas, macam mana tingkah laku dia, masalah yang dia lakukan dekat kelas. Contohnya dia macam membuli rakan ke, dia pukul rakan ke, dia suka pukul-pukul orang ke. Saya akan explain dengan parent lah, supaya parent tidak salah anggap lah, salah tafsir macam kita ni jahat dengan anak dia, macam tu lah. Lepas tu sekiranya semua tu tak berjaya, ada atas dengan saya akan minta pendapat parent jugalah. Memang dah tak dapat ni, saya akan serahkan kepada dekat lembaga disiplin lah, macam mana mereka nak ni. Itu untuk murid yang masalah pembelajaran. Kalau yang betul-betul low function, yang contohnya Down syndrome, autism, kalau kita hantar dekat lembaga disiplin pun mereka pun tak boleh dah buat apa kan. Jadi yang tu memang saya akan capai dari segi RPI lah, macam mana saya nak ni dia. Apa masalah dia, contohnya kalau murid autism dia suka mencederakan rakan dia lah, contoh dia suka mencederakan rakan dia. Jadi saya akan capai dari segi RPI lah. Dari RPI lah saya akan ubah dia punya tingkah laku. Faham. So daripada pengalaman cikgu sendiri, nampaklah cikgu banyak menggunakan syllabus-syllabus yang kita belajar kat UPSI kan, RPI dan sebagainya, LPH. So banyak membantulah. So andai kata kalau ada salah satu ibu bapa yang macam tak puas hati juga dengan cikgu, mungkin dia tak faham cara cikgu mengajar, apa macam tindakan yang cikgu buat? Saya akan explain dengan parent itu secara detail. Okey, macam mana saya akan bawa, kalau boleh saya bawa parent tu datang ke kelas, tengok anak dia macam mana, ataupun saya rakam macam mana anak dia dalam kelas. Saya akan tunjuk video tersebut, tapi video tu hanya untuk antara saya dengan parent sahaja. Kita jangan sebarkanlah kepada orang lain, supaya parent mereka kadang-kadang bukti ini sangat penting. Sebab even MBPK juga dia ada dua personality, split personality. Dekat kelas dia lain, dekat rumah dia lain. Mungkin dekat rumah dia sangat baik sebab dia takut parent dia kah apakah kan. Dekat sekolah, dekat situ dia keluar semua. Jadi kita rakam, lepas tu tunjukkan dekat parent macam mana dekat kelas, lepas tu explain A sampai Z, macam mana cara ni, kita ni tegur macam mana. Okay, dari segi RPI ni sebenarnya nak capai ni semua, supaya parent dia faham lah, sampailah parent dia faham. Kita kena bagi tahu lah, bukan bermaksud kita ni jahat dengan anak dia ke apakah. Kita just nak membantu parent mereka untuk mengubah tingkah laku yang negatif tersebut menjadi positif. Faham. Terima kasih cikgu. Sebab daripada pengalaman saya pun dekat kampung, ada juga yang cikgu cakap yang split identity tu lah. Dekat kampung baik, kalau dekat sekolah faham lah perangai dia. So macam agak idea bagus juga, sebab kita kan sebagai cikgu tak boleh sentuh pelajar, cuma boleh tegur. Dengan cara merakam, dapat tunjukkan kat parents diorang lah macam mana tingkah laku disiplin diorang kat sekolah. Ya betul, sebab sekarang dia tak sama macam dulu. Dulu kita pun pernah alami kan, cikgu pang, sabar. Bila kita balik rumah mengadu dekat parent, kita pang, parent balik tambah lagi. Kalau sekarang even jentik sikit pun kita nak mengajar kononnya, tapi penghujungnya kita yang salah kalau kita dapat parent yang tidak dapat menerima. Kalau parent yang okey, yang sentiasa cikgu pukul je lah dia, cikgu rotan dia, cikgu ajar dia macam mana pun, syukur jugalah. Setakat ni semua parent murid saya dekat sini semua okey. Siap bagi green light lagi. Cikgu kalau anak saya macam ni, cikgu rotan je. Tapi tak sampai hati lah juga bila tengok muka, aduh. Okey, baik cikgu. Okey, saya teruskan dengan soalan selanjutnya. Apakah nasihat cikgu yang boleh cikgu berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Seperti yang cikgu tahu, kami bakal cikgu pendidikan khas seperti cikgu.
mempunyai sifat kesabaran yang tinggi. Apa nasihat cikgu lah pada kami? Ya, okay, nasihat saya, itulah sabar. Yang pertama sabar. Sebab kita tak tahu, kamu orang sekarang ada praktikal kah? Macam saya dulu ada kan? Ada. Sebab sekolah ni dia tak sama. Masa praktikal mungkin kita hadap murid yang lain. Bila kita posting nanti, kita murid tu lain pula dia punya perangai. Macam saya dulu masuk praktikal dia pelbagai. Murid di tempat sekolah saya praktikal tu dia memang sangat-sangat ni. Even budak mengamuk pun, ada budak yang, ada juga yang menggatal, ada yang mengamuk. Dia memang pelbagai lah. Rasa macam bersyukur jugalah sebab saya praktikal dekat sekolah tersebut. Jadi banyak lagi benda yang saya belajar sebab dia merupakan PPKI yang besar. Murid dia sangat ramai. Bila saya masuk sini, saya dah ada ilmu lah. Jadi macam mana saya nak ni murid tersebut, macam mana saya nak handle murid ini. Jadi saya ucapkan all the best lah untuk semua. Okay. Apa yang cikgu-cikgu belajar dekat UPSI tu, boleh bawa pergi ke sekolah nanti bila cikgu dah posting. Contoh macam dari subjek yang orang buat token ke, macam kami dulu tak tahu lah sama kita dah subjek kita sekarang. Ni macam kita ada benda tu kita boleh pakai dekat sekolah. Sebab murid PPKI dia sangat suka ganjaran. Bila dia ada dua kan, ada negatif dengan positif. Negatif tolak. Bila dia tengok dia punya markah tu kurang, dia akan rasa macam tak puas hati. Tu cikgu boleh terapkan dekat kelas. Bila dia tengok bintang dia tu ataupun apa-apalah, makin banyak dia makin excited, dia makin nak belajar ataupun makin nak ni lah, dia tingkatan positif itu makin okey. Jadi saya harap cikgu-cikgu ni lah ikhlaslah dalam mengajar MBPK kita, sebab tak semua orang mampu. Cikgu-cikgu adalah orang yang terpilih. Memang jalan cikgu memang sudah untuk mengajar murid MBPK. Jadi saya harap cikgu ikhlaslah mengajar semua. Kita layan mereka baik-baik. Kita anggaplah mereka macam keluarga kita. Walaupun bukan keluarga kita kan. Mungkin kita tak kenal latar belakang dia macam mana. Contoh macam mungkin Andrew nanti posting dekat mana, mungkin Andrew posting dekat Johor ataupun dekat Sabah. Jadi walaupun itu bukan tempat kamu kan, ikhlas tu memang kena ikhlas lah, kena layan murid-murid kita elok-elok lah. Itu je lah. Okay, terima kasih cikgu. Sebab saya pun pengalaman saya kat kampung pun ada juga dengar macam kes-kes kat PPKI yang macam bagi saya dahsyat lah, kes-kes disiplin. Tapi cara cikgu diorang mengal, saya ambil lah dengan sikap sabar diorang. Macam cikgu cakap lah, sikap sabar, sikap ikhlas diorang untuk mengajar. Okay. Baik, untuk soalan yang selanjutnya, sebelum kita tutup sesi wawancara kali ini, adakah kata-kata yang cikgu ingin sampaikan kepada kami, kata-kata akhir? Okay, kata-kata akhir. Okay, semoga maju jaya. Okay, semoga semua dapat posting lah. Habis saja, tamat saja, terus dapat posting. Sebab sekarang kita tahu guru-guru PPKI sangat kurang, dah tak cukup. Saya harap bila cikgu-cikgu dah berjaya menjadi guru PPKI nanti, jadilah cikgu yang berintegriti, jalankan tanggungjawab dengan baik dan jalinkan hubungan yang baik dengan rakan-rakan sekerja. Selain rakan sekerja, dengan murid-murid kita dan juga ibu bapa ataupun keluarga murid-murid kita. Bila ada hubungan yang baik antara semua pihak, semua kerja kita pun berjalan dengan lancar. Itu sajalah dari saya. Okay, terima kasih cikgu. Nak tanyalah soalan. Contohlah, soalan ni soalan terakhir lah pada saya. Okay, tak apa. Macam mana hubungan cikgu dengan cikgu untuk arrange the class, which is the
the relationship between among the teachers to manage the class if they have a conflict? Saya dengarkan sekerja dengan murid-murid dengan cikgu-cikgu PPKI ataupun meluas dengan cikgu-cikgu perdana sekali. Dengan cikgu perdana. Macam tu kan kita kan ada MTPS kan yang untuk bantu cikgu arus perdana untuk mengesan pelajar-pelajar yang berkemungkinan ada masalah membaca, mengira, disleksia, disgrafia. Bagaimana hubungan cikgu untuk membantu lah? Okey, setakat ini cikgu-cikgu perdana lah, mereka akan inform lah dekat saya kalau ada murid yang slow dari segi pembelajaran, yang mereka rasa macam murid ni macam tak boleh lah nak ni. Lepas tu saya akan kata sekiranya murid tersebut, selagi murid tersebut tidak ada kad, dia tak boleh masuk ke PPKI. Sebab kad tu dia macam pasport untuk masuk ke PPKI. Kalau tak ada kad, mereka tak boleh masuk ke PPKI. Jadi langkah seterusnya untuk cikgu kelas, guru kelas perdana tu lah, mereka kena inform dengan pengetua. Jadi cikgu akan senaraikan lah, cikgu perdana lah, mereka akan senaraikan nama murid-murid yang mereka rasa layak untuk didiagnosis lah. Jadi PPD akan turun ke sekolah, mereka akan menjalankan ujian diagnostik. Dia ada soalan khas lah dari PPD, mereka ada soalan khas. Soalan tu akan dijawab oleh murid tersebut lah, murid-murid yang disenaraikan. Dari segi jawapan mereka tu, PPD akan semak. PPD akan murid tersebut layak atau tidak. Yang PPD rasa layak, nama tersebut akan diserahkan kepada pengetua. Jadi tindakan seterusnya adalah saya akan inform dekat guru kelas untuk maklumkan dengan parent untuk bawa anak ataupun anak mereka lah untuk menjalankan bawa ke hospital lah untuk cek sama ada anak dia memang layak untuk dapat kad atau tidak. Sebutkan hospital pun kalau macam dekat Sibu, Agape lah, yang dulu tahu kan, Agape selalunya memang orang akan bawa ke sana lah, ke Agape tu untuk cek sama ada anak dia layak atau tidak dapat kad. So bila anak dia dapat kad, automatik anak dia akan masuk ke PPKI lah. Jadi seterusnya itu adalah tugas saya lah untuk mengajar. Betul lah. Baik cikgu, terima kasih. So nampaklah flow macam yang kita orang belajar tu diterapkan dekat sekolah, betul lah. Ya. Daripada bantuan cikgu pendidikan khas, membantu arus perdana untuk mengenal pasti dan sebagainya lah. So saya serahkan pada Andrew untuk kesimpulan. Okay, so terima kasih lah saya ucapkan kepada Cikgu Ubong kerana sudi untuk diwawancara lah, sebab masa pun mencemburui kita. Okay, so kesimpulannya lah, so saya dapat lihat daripada sesi perbualan kita pada petang ni. So saya dapat lihat sebab sebelum ni kita guru kami telah mewawancara guru arus perdana, iaitu Cikgu Felicia lah daripada SNK St. Luke. So dari sini saya dapat lihat di mana terdapat banyak persamaan antara sifat-sifat yang harus pada diri cikgu arus perdana dan cikgu pendidikan khas. Tetapi saya ingin membuat kesimpulan bahawa cikgu pendidikan khas ni seharusnya mempunyai sikap ataupun nilai kesabaran yang amat tinggi lah, sebab kita akan berhadapan dengan pelbagai kerana MBPK di kelas pada masa yang akan datang lah. So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu kerana telah sudi untuk diwawancara pada malam ini, dan saya berharap semoga kita akan berjumpa lah pada masa yang akan datang. Saya juga berharap kita akan berjumpa sebagai rakan kerja. Dia macam tu. Sila-silalah datang. Okay. Saya
Saya harap jawapan saya dapat membantu cikgu-cikgu lah. Dan sorry ya sebab saya lambat sikit tadi. Tak apa, cikgu. Saya urus baby dulu. Kenapa dapat cikgu? Okay. Thank you semua. Okay, terima kasih cikgu. Alright. Okay. Bye. Sekejap cikgu, kita nak ambil gambar. Okay, boleh. Ni. Terima kasih cikgu. Alright, okay, bye. Bye. All the best semua. Okay, cikgu. Okay, bye. Selamat petang cikgu. Hai cikgu. Selamat petang cikgu. Cikgu tak dapat dengar. Sekejap ah. Ada suara cikgu? Boleh dengar ke cikgu? Boleh. Sekejap ah. Okay. Boleh teruskan cikgu? Okay, sekejap ah. Okay. Allow this time. Berapa orang hari ni? 1, 2, 3. 5 orang cikgu. Okay. Ada 5 orang ah? 5 orang cikgu. Cikgu teruskan ke macam mana? Nanti saya akan mula dulu dengan skrip sebab dah ada skrip lecturer bagi, so saya mulakanlah. Boleh? Okay, boleh. Teruskan. Okay, so kita mula sekarang terlebih dulu, salam sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada Cikgu Felicia yang merupakan panel wawancara IGP kita pada petang ini. Sebelum kita memulakan sesi wawancara kita pada petang ini, saya ingin meminta kebenaran dahululah daripada cikgu bahawa meeting pada petang ini akan direkodlah bagi tujuan untuk pendokumentasian kami pada masa akan datang. Okay, boleh cikgu Okay, alright. Okay. So tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan sesi wawancara kita lah. Okay, untuk sesi yang pertama ni, boleh tak cikgu kongsikan sedikit atau belakang mengenai cikgu, seperti nama penuh, asal daripada mana, major dan mainnya apa, lepas tu anak keberapa daripada berapa orang adik-beradik, latar belakang pendidikan, lepas tu tarikh mula perkhidmatan dan jumlah tempoh semasa lah cikgu telah telah berkhidmat sebagai seorang guru. Okey, terima kasih untuk soalan itu. Boleh panggil cikgu lah sekarang kan? Bakal guru Okey, Andrew Okey, so cikgu nak perkenalkan diri dahulu. Nama cikgu Felicia anak Michael John. Okey, asal Sri Aman. Okey, dulu menyambung pelajaran di Universiti Sains Malaysia. Ijazah Sarjana Muda Sastra dengan Pendidikan. Major Bahasa Melayu, minor Sejarah. Okey, jadi anak keberapa? Anak kedua daripada 3 orang. Lepas tu latar belakang pendidikan sekolah menengah, cikgu dulu sekolah rendah di SK St. Luke, sekolah menengah di SMK St. Luke, sekolah tingkatan 6 di SMK Sri Aman. Okay. Lepas tu tarikh mula perkhidmatan tahun 2014. Tahun pertama Valerie tingkatan 5, tahun berapa Valerie? Tahun 2019. 2019. So saya masuk 2014 posting, so 11 tahun. Baru 11 tahun berkhidmat sebagai seorang pendidik. Okay, itu saja yang boleh saya kongsikan. Okey, merupakan jumlah yang
yang boleh dikata sebagai seorang senior lah dalam bidang pendidikan ni, dah berjumlah 11 tahun. Nak kata senior tu tak senior juga, baru belajar. Banyak lagi benda belajar. Faham? Okay, so hampa manis lah kalau kami tak perkenalkan diri, tetapi cikgu dah perkenalkan diri. Okay, so tu dulu. Izinkan saya lah untuk perkenalkan diri. Okay, nama saya Andrew Gani Anak Leonard. Saya berasal daripada Sibu, Sarawak, dan saya merupakan pelajar daripada ISMP Pendidikan Khas semester 5. Okey, kepada rakan yang lain boleh perkenalkan diri. Okey, selamat petang cikgu. Terima kasih kerana sudi untuk diwawancara pada petang ini. Okey, nama saya Valerie Nita Mason. Boleh panggil saya Valerie. Kos saya adalah ISMP Pendidikan Khas dan kini saya berada dalam semester 5 dan asal daripada Sri Aman, Sarawak. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang cikgu. Okay, maaf mengganggu. Terima kasih kerana sudi luangkan masa untuk bertemu ramah dengan kami. Nama saya Muhammad Abdullah bin Muhammad Pastor. Sama juga dengan rakan-rakan lain-lain. Saya merupakan SMP Pendidikan Khas. Saya berasal dari Johor. Berasal dari mana? Johor? Betul cikgu. Okey. Hello, selamat petang cikgu. Ya. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kerana cikgu sudi untuk menjadi untuk mewawancara pada hari ini. Nama saya Memeluzi Kirsia Masnin. Saya berasal dari Sabah. Saya pun sama dengan mereka juga, ISMP Pendidikan Khas dan SEM 5 juga. Terima kasih. Okey, maksudnya ada satu semester lagi? Ada 3 SEM lagi? 3 SEM lagi cikgu. SEM 3 SEM lagi. Pendidikan Khas, option kedua saya sebelum sastra pendidikan. Okey, kita teruskanlah. Okey, boleh cikgu. Okey, so setiap ahli kumpulan dah perkenalkan diri. So kita terus masuk ke dalam kita punya isi kandungan wawancara kita pada petang ini. Okey, soalan yang pertama, kalau cikgu boleh kongsikan kepada kami, boleh tak cikgu kongsikan apakah yang membuatkan cikgu ingin menjadi seorang guru pada masa kini? Okey, soalan pertama tu, apa yang membuatkan cikgu ingin menjadi seorang guru? Faktor utama sebab saya nak jadi guru sebab ialah faktor bapa saya pun seorang guru. Jadi apabila bapa saya menjadi seorang guru, benda tu dah saya tengok dari kecil sampai besar. Jadi itu yang mendorong saya mahu menjadi seorang pendidik. Itu faktor utamalah yang pertama. Yang kedua ialah memang saya minat untuk mengajar budak-budak. Okey, jadi dua faktor itu. Faktor satu, faktor keluarga sendiri. Yang kedua ialah minat saya terhadap pendidikan. Okey, itu untuk soalan yang kedua tadi. Okey. Okey. Sememangnya tidak dapat dinafikan lah kalau ingin menjadi seorang guru ni ia berawal diawali dengan kita punya minat. Sebab kalau ingin melibatkan diri dalam bidang pendidikan ni, kita tak boleh memaksa diri kita untuk menjadi seorang guru. Ya, betul. Jangan menjadi seorang guru semata-mata untuk kerja, tapi kita lebih kepada mendidik murid itu. Betul. Tu kita punya matlamat yang utamalah, kaji nombor 2. Betul. Betul. Okey, so soalan yang seterusnya lah cikgu, boleh? Okey, boleh. Okey. So sebagai seorang guru yang telah lama berkecimpung dalam bidang pendidikan, okey, apakah kepribadian yang cikgu rasa perlu di dalam seorang guru yang berjaya? Okey, sebagai seorang guru yang lama berkecimpung, baru 11 tahun, masih lagi merangkak lagi. Okey, kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya ialah, bagi saya lah, okey, bagi cikgu, satu, kalau nak jadi guru yang berjaya, mesti ada jiwa mendidik. Okey, sekiranya ada jiwa untuk mendidik murid, bila kita masuk kelas, kita ikhlas untuk mengajar dan kita akan menyampaikan pengajaran itu dengan mudah, bukan secara terpaksa. Okey, bila kita rasa kita mengajar itu secara terpaksa, oh saya terpaksa masuk kelas, so benda itu kita akan hadap 35 tahun. Jadi yang pertama, paling penting untuk soalan itu tadi ialah
jiwa mendidik murid itu mesti ada dalam kalangan murid, dalam kalangan guru. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tak lain tak bukan integriti dan tanggungjawab lah. Okey, kalau kita diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas itu, mesti laksanakan. Lambat atau cepat itu belakang kira. Yang pasti, tanggungjawab itu mesti dilaksanakan dengan penuh integriti. Okey, bagi cikgu, dua tu penting lah. Satu, jiwa mendidik. Yang kedua, tanggungjawab untuk melaksanakan tugas secara integriti. Okey. Sebab yang pertama itu paling penting lah. Itu selalu saya didik kepada semua murid saya. Kalau nak jadi guru, jiwa itu mesti betul. Niat itu mesti betul. Bukan sekadar untuk menjadi guru sebab tak ada kerja. Okey, kalau kita nak jadi guru semata-mata untuk kerja tu, kita kena hadap 35 tahun tu sangat panjang. Tapi kalau minat, jiwa kita betul untuk budak-budak seronok. Okey, itu untuk soalan yang ketiga lah. Okay. Adakah saya menjawab? Ya cikgu, semua soalan tu telah mendapat jawapan lah. Saya pun bersetuju juga dengan cikgu bahawa integriti tu perlu ada lah. Dengan minat tu perlu ada dekat alam diri akal guru. Adapun cikgu yang telah berjaya lah untuk menjadi seorang guru sekarang ni. Okay. So untuk soalan yang seterusnya, saya serahkan kepada rakan yang lain untuk bersoal jawab. Okey, soalan yang keempat daripada saya iaitu menjadi seorang guru ni tidaklah mudah kerana kita ni akan bakal berhadapan dengan pelbagai cabaran. Dan sebagai seorang guru, apakah nasihat yang ingin cikgu sampaikan kepada kami sebelum kami masuk dalam bidang perguruan? Apa nasihat sebelum masuk bidang perguruan? Yes. Okey. Okey. Yang pertama, sebelum kita masuk bidang perguruan, dia balik semula kepada soalan nombor 3 tadi. Minat dan jiwa mendidik itu paling penting. Yang kedua, mesti tahu tugas hakiki sebagai seorang guru. Okey, tugas hakiki sebagai seorang guru ialah mendidik murid. Okey, maksudnya mendidik murid, membimbing murid. Kalau murid tak tahu, kita ajar. Lepas tu kalau murid itu dia kan banyak kategori murid, cuba usaha. Kalau dia kategori cemerlang macam mana, sederhana macam mana, kalau yang rendah itu bagaimana kita nak menyampaikan pengajaran kepada mereka. Itu nombor 1. Mesti tahu tugas hakiki guru, iaitu mengajar. Okey. Yang kedua, kita juga sebagai seorang guru disiplin, walaupun tidak ada mention sebagai guru disiplin. Okey. Yang kedua itu kita bertindak ataupun berperanan sebagai guru disiplin kepada murid-murid kita. Okey, itu satu, sasiah. Yang kedua, sasiah murid. Okey, yang ketiga, selain daripada itu, kita sebagai seorang guru juga mesti bersedia memberi motivasi kepada murid. Sebab murid ini, mereka hadir dan datang daripada pelbagai latar belakang. Okey, tak semua mereka mempunyai motivasi untuk meneruskan kehidupan. Ada pelbagai latar belakang, ada yang ibu bapa bercerai. So sebagai selaku seorang guru mesti bersedia untuk memberi motivasi kepada murid. Okey, kalau kita sebagai guru mampu memberi motivasi kepada murid, dia senang saja. Ini impact dia depan mata. Valerie, nanti kamu orang tanya dengan dia, apa yang saya pernah bagi tahu dia sebelum ini. Okey, tahun 2019, betul Valerie? Saya bagi tahu dia sekian-sekian ini, kalau nak jadi guru apa perlu kamu buat, jangan putus asa, pergi. Sampai sekarang tahun 2025 dia masih kontak saya. Okey, jadi impact dia nanti kita akan lihat impact dia. Okey, lepas tu nombor B, yang kedua, kita mesti laksanakan tugasan dan tanggungjawab yang diberikan pihak sekolah. Kalau dah masuk sekolah nanti, macam-macam tugasan yang akan diberikan. Kadang-kadang dia di luar daripada kita mengajar. Dan dia tak kira pukul 5 petang ke, 6 petang ke, 7 malam ke, anytime. Okey, jadi bila cikgu masuk dalam bidang perguruan nanti, sediakan ini. Mental kena kuat dan hati kena kuat. Tahun pertama, tahun kedua memang orang akan condemn kita, itu salah, ini salah, itu salah. Okey, contohnya macam cikgu. Cikgu masuk sekolah ini tahun 2014. 12 kali surat rasmi cikgu kena reject pengetua. Edit sekali 12, hantar lagi edit. Belum lagi
jawatan-jawatan itu. Kita terima sahaja apa saja jawatan yang diberikan kepada kita. Positif. Kalau tak tahu, kita tanya. Okey, kalau memerlukan bantuan bimbingan, bertanya kepada guru yang selayaknya kita tanya. Jangan malu tanya. Okey, itu nombor yang ketiga. Mesti mengurus masa dengan betul. Okey, urus masa dengan betul. Nanti kan bukan sekadar mengajar saja. Hakiki memang mengajar, tapi banyak sangat dokumentasi, lepas tu aktiviti secara online. Isi itu kerja macam mana, kursus dalam talian, macam-macam lagi, dan kamu orang akan menghadap benda itu nanti lagi banyak. Okey, bersedia untuk urus masa dengan betul. Yang keempat, tu saya cakap tadi, mental kena kuat. Okey, orang cakap apa sekalipun, janji kerja buat, masuk kelas, mengajar. Lepas tu orang tegur kita, terima sahaja. Okey, itu 4 pesanan lah, Cun. Okey, itu saja. Okey, cikgu, terima kasih cikgu sebab bagi nasihat yang sangat bermanfaat kepada kami. Jadi semoga nasihat yang cikgu berikan ini dapat kami aplikasikan semasa kita sudah bergelar jadi cikgu lah. Okey, seterusnya pada soalan kelima, iaitu pada pendapat cikgu, apakah ciri atau sifat yang perlu disemai dalam diri seorang guru maupun bakal guru agar ianya mampu menambah baik kepribadian seorang guru yang unggul? Soalan nombor 5 tadi ialah soalan ciri atau sifat yang perlu disemai dalam diri seorang guru kepada bakal guru dan kepada guru yang memang sudah unggul tu. Okey, bagi cikgu kan, tanggungjawab. Okey, sifat tanggungjawab dan jujur dalam mendidik itu. Sebab apabila kita mengajar murid, tak ada orang nampak kita. Kita hanya nampak satu saja, murid kamu. Bila murid kamu nampak kamu mengajar, impact dia akan nampak kesan dia kepada murid itu. Bila kita tak mengajar, student tahu kita tak mengajar, betul? Okey, jadi yang pertama, mesti sifat tanggungjawab dan jujur dalam mendidik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sebut tentang berkaitan dengan kerja-kerja di luar mengajar itu. Contoh, orang memang tak nampak kita. Takkan hari-hari pengetua ikut kita, betul? Orang nampak kita ke, orang tak nampak kita ke, kita tetap bekerja. Okey? Jadi, contoh, kalau pengetua tak ada, tak buat kerja. Pengetua tak ada, tak mengajar dengan betul-betul. Itu tak boleh. Jadi, kalau nak menjadi seorang yang unggul itu, sifat tanggungjawab dan jujur dalam mendidik itu paling penting. Okay, kadang-kadang kita tengok, contohnya macam saya, 11 tahun. Ada lagi yang banyak lagi senior daripada cikgu, betul? Okay, macam-macam perangai dekat sekolah. Okay, berhadapan dengan guru, berhadapan dengan murid. Jadi, apabila kita tahu tanggungjawab itu, peranan kita sebagai seorang guru tu macam mana untuk mendidik, jadi dia takkan lari daripada itulah pribadi seorang guru yang unggul itu. Dan saya rasa bakal-bakal guru di harapan saya akan membawa satu impact yang besar lah kepada anak murid. Lagi-lagi untuk pendidikan khas kan. Kalau pendidikan perdana macam kita, boleh jumpa nanti. Kalau pendidikan khas, dia lain-lain sekolah lah nanti kan. Okey, itu sahajalah untuk soalan nombor 5 itu. Okey, cikgu, terima kasih. Okey, soalan terakhir daripada saya iaitu sifat negatif seperti yang tidak berintegriti ketika menjalankan tugasan sebagai seorang guru sememangnya tidak patut berlaku dalam dunia pendidikan. Pada pendapat cikgu, adakah cikgu bersetuju dengan pendapat tersebut? Kenapa? Okey, soalan nombor 6, sifat negatif seperti tidak berintegriti. Memang sepatutnya tidak sepatutnya berlakulah dalam kalangan guru. Dan nama dia guru, dia mesti mendidik orang untuk berintegriti sepatutnya kan. Jadi kalau kita menjadi seorang guru, kita seharusnya menjadi teladan kepada orang lain, betul? Jadi seharusnya sifat negatif tidak berintegriti ini sepatutnya tidak harus berlaku dalam kalangan guru. Tapi kalau nanti cikgu-cikgu sudah praktikal belum? PPG kami bulan 7 ni. Nanti cikgu akan masuk sekolah, cikgu lihat siapa guru berintegriti, siapa yang tidak berintegriti. Nanti cikgu akan hadapi semua itu. Jadi sepatutnya tidaklah, dan saya harap bakal-bakal guru tidaklah melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Okey. Okey, cikgu, terima kasih. Seterusnya saya akan paskan soalan kepada rakan yang lain.
Okey, baiklah. Saya akan meneruskan soalan daripada Valerie tadi. Selain dari sifat tidak berintegriti dalam menjalankan tugasan, pada pendapat cikgu, apakah sifat atau kepribadian negatif yang tidak seharusnya ada di dalam diri seorang guru? Okay, saya ambil daripada soalan nombor 6 tadi kan, sebut pasal integriti. Integriti ni sangat luas sebenarnya, bukan pasal satulah saya nak bagi contoh yang paling simple. Integriti ni, contohnya kita menghantar buku rekod mengajar, betul? Kita buat buku rekod mengajar kan? Okey, buku rekod mengajar ni sekian-sekian contohnya dalam 1 minggu, kami perlu menghantar pada hari Jumaat. Jadi integriti dia di sini ialah menghantar buku rekod mengajar itu adalah perkara wajib sebagai seorang guru. Kalau pihak pengurusan suruh kita hantar pada hari Jumaat, hantarlah hari Jumaat. Sesibuk mana sekalipun, tetap itu hakiki kita, wajib hantar. Okey, sebab itu kita punya itulah integriti dia. Okey, kalau contoh yang kedua, kalau orang suruh kita punch in, masuk sebelum 6, contohlah sebelum 6.30, wajib sebelum 6.30. Itu integriti lah tu. Okey, integriti yang paling simple yang cikgu boleh tunjukkan. Okey, untuk soalan nombor 7 tadi, apa sifat yang tidak boleh dalam guru? Benda-benda yang tak bagus itulah tak boleh dalam guru. Contoh satu, berlengah-lengah dalam kerja. Ya, saya faham dan saya sendiri pun kadang-kadang kalau banyak sangat nak menyimak buku, nak buat itu pun, kalau boleh elakkan berlengah dalam kerja lah. Okey, yang kedua, yang tidak sepatutnya, ini paling penting, tidak mengajar bersungguh-sungguh. Okey, kalau kita memang guru, tugas kita memang mengajar, mendidik. Jadi kalau masuk kelas, mesti mengajar bersungguh-sungguh. Okey, itu paling penting. Yang ketiga, selalu komplain apabila diberi tugasan. Nanti masuk praktikal kan, nanti cikgu-cikgu dengar macam-macam. Okey, dia tak kira dia muda ke, guru senior ke, memang banyak komplain. Jadi itu lumrah manusia. Dengar keluar, itu sahaja. Itu yang saya nak pesan. Okay, yang keempat, selalunya orang akan fikir guru-guru muda kita, kamu mudahkah? Mudahlah. Okay, tidak pandai buat kerja. Itu orang selalu anggap kita. Jadi kita kena tunjukkan bahawa guru-guru muda mampu buat kerja. Orang bagi kerja susah manapun, buat saja. Betul salah jangan kira. Jangan risau apa orang nak cakap. Buat saja mana yang kita mampu. Kalau dah tak mampu tu, baru boleh serah diri. Okay? So itu lebih kepada positif lah sebenarnya. Saya tak mahu negatif. Okay? Itu untuk soalan nombor 7. Okay. Okay, terima kasih cikgu. Saya teruskan dengan soalan ke-8. Okay. Sepanjang cikgu berkhidmat sebagai seorang guru, adakah cikgu pernah berjumpa dengan rakan sekerja atau guru-guru baru yang mempunyai masalah? Jika ada, apakah tindakan yang cikgu lakukan? Okey, dekat sekolah ni kita akan jumpa dengan guru-guru baru, betul, guru-guru senior yang sama sebaya dengan kita. So macam-macam karenah guru yang akan kamu jumpa nanti. Jadi sekiranya guru itu bermasalah, selalunya lah kita sebagai guru biasa ni tak boleh ambil tindakan apa-apa. Sepatutnya pihak pengurusan. Okay, paling penting pengetua, fikir-fikir dan guru kanan lah sepatutnya. Tetapi kalau dalam kalangan guru tersebut ialah rakan kita sendiri, okay, contoh saya ada rakan lain, seboleh-bolehnya kita sebagai rakan kepada guru itu tegur dululah, okay? Bimbing dulu. Kalau dia muda, kita bagi tahu dia. Kalau dia senior daripada kita, kita boleh bagi cadangan. Kalau dia tak terima cadangan, itu belakang kira. Janji tugas kita, peranan kita, kita bukan menegur lah, berkongsi idea bagaimana untuk menyelesaikan sesuatu masalah, apa yang dia hadapi, bantu guru tersebut sekiranya dia tidak mampu untuk menyelesaikan apa-apa tugasan. Okay, tapi selalunya kalau tindakan-tindakan yang berkaitan dengan guru yang bermasalah ini lebih kepada pihak pengurusan lah. Okay, kalau kita guru-guru biasa tidak. Okay.
Okey, terima kasih cikgu. Baik, soalan yang ke-9. Apakah harapan cikgu mengenai kepribadian guru yang akan datang? Okey, harapan cikgu mengenai kepribadian guru yang akan datang. Guru, tapi yang seronoknya guru-guru muda ni mereka pandai IT. Itu yang best. Okey, pasal teknologi maklumat. Okey, jadi harapan saya, kalau nak dibanding cikgu dengan zaman kamu orang, kalau sebut pasal IT, kamu orang lah nombor 1. Saya, cikgu, surrender. Jadi harapan cikgu untuk kepribadian guru yang akan datang itu sama juga berbalik kepada nombor 4 itu yang saya nyatakan. Okey, ada 4 perkara tadi yang saya nyatakan. Sama, guru senior kah, guru baru kah, apa yang cikgu nyatakan dalam nombor 4 itu, yang pertama itu mesti mendidik murid dengan bersungguh-sungguh, mesti ada jiwa mendidik, itu paling penting. Okey. Lepas tu sentiasa ada kemahuan untuk melaksanakan tugasan yang diberi. Okey, lepas tu apa lagi? Bersedia menerima arahan, bersedia semua peribadi yang baik-baik itulah memang saya harapkan untuk guru-guru muda. Okey, kena kuat hati. Oh, kita ni kalau kita masuk sekolah nanti, nanti ada orang dengar. Bila kita masuk sekolah, bila kita muda, orang akan bagi semua kerja dengan kita. Seolah-olah kita ni tak ada keluarga. Seolah-olah kita ni tak ada masa me time. So, semua sini-sini tu tak boleh buat kerja. Nanti korang akan jumpa benda itu. Okey, jadi jangan putus asa. Teruskan perjuangan untuk menjadi seorang pendidik itu. Okey, itu sajalah untuk soalan tu. Kepribadian itu sama sahaja. Guru senior, guru muda, kepribadian asal yang semua baik-baik itu yang saya harapkan. Okey. Okey, terima kasih cikgu. Kami harap kami pun dapat menjadi pendidik yang baiklah. Okey. Mesti. Okey, kita teruskan soalan seterusnya dengan Abdullah. Baik, selamat petang cikgu. Selamat petang. Boleh tak saya nak tanya soalan 12 dahulu dan ikuti soalan 10 dan diakhiri dengan soalan 11? 12, 10, 11. Okey. Boleh. Boleh tak cikgu kongsikan pengalaman cikgu sepanjang cikgu mengajar selama 11 tahun? Pada saya 11 tahun tu agak lama lah sebagai seorang pendidik. Bagaimana cikgu mengatasi murid bermasalah disiplin atau tingkah laku yang mempunyai latar belakang ibu bapa atau penjaga berstatus guru atau rakan sekerja? Tak pun kalau bukan rakan sekerja, mungkin anak, contohlah anak pengetua, anak guru besar ataupun anak-anak yang ada jawatan kat sekolah tu. Boleh tak cikgu? Okey. Pada pendapat cikgu, ya, saya memang mengajar anak kepada guru-guru di sini, anak kepada staf di sini. Tapi Valerie kenal kot siapa saya dulu, mungkin okey lagi. Saya tak kira dia anak cikgu kah, dia anak staf kah. Kalau tak siap, dia memang di luar. Okey, kalau dia tak siap, memang dia akan dengar saya membebel. Saya okey, bagi pendapat saya, kalau dia dah masuk dalam kelas saya, dia ialah murid saya. Jadi status anak kepada guru, anak kepada staf itu saya letakkan di luar. Tapi setakat ini 11 tahun cikgu dah ajar. Hari ini cikgu dah banyak mengajar. Yang tahun ini pun ada cikgu-cikgu, anak cikgu yang saya ajar. Kalau saya nak marah, saya marah. Kalau saya nak tegur, saya tegur. Lepas tu cikgu tunggu 1 minggu. Ada tak komplain ibu dia? Tidak ada. Tunggu lagi minggu kedua. Ada tak komplain ibu bapa? Tak ada. Jadi maksudnya ibu bapa kepada murid tersebut memang memberi kepercayaan 100% kepada guru di dalam kelas untuk mengajar dia tanpa menghirau apa-apa status ibu bapa mereka sendiri. Jadi saya yakin bahawa kalau di sekolah lain pun rasanya sama. Okey, contohnya yang kedua, SPM baru sahaja keluar minggu lepas. Saya ada anak seorang staf. Saya bagi tahu anak SPM dah nak keluar minggu lepas, sekian-sekian, anak dia akan dapat result begini-begini. Grade anak dia pun tidak memuaskan.
itu pun maksudnya ibu bapa ataupun rakan sekerja saya itu tak tahulah belakang saya dia marah ke tidak. Tapi setakat ini dia marah anak dia lah. Okey, jadi saya rasa bagi cikgu 11 tahun ni rasanya semua profesional lah. Okey, ibu bapa yang bekerja sebagai guru, rakan ke semua itu semua profesional. Tak ada isu ini anak cikgu, tak ada. Okey, semuanya sama rata sahaja di dalam kelas. Tak ada isu anak-anak bekerja, anak-anak guru. Jadi nanti kalau kamu semua ada anak kan, kita jadi cikgu kan. Tahan kalau ada anak kita dimarah cikgu lain. Kan? Okey? Itu sajalah untuk soalan tu. Baik cikgu, terima kasih. Nampaknya cikgu dan rakan-rakan seperjuangan cikgu kat sekolah tu berintegriti yang tinggi lah. Maksudnya percaya 100% dengan rakan-rakan sekerja, tak adalah macam hati. So itu yang patut contohlah sebagai sebenarnya kan ada juga setengah guru daripada 10 seorang ada. Kalau cikgu berhadapan dengan perkara seperti itu, selalunya guru-guru senior lah, nanti orang dengar saya cakap. Selalunya guru-guru senior lah, mereka kalau kita ajar anak mereka anggap kita tak pandai mengajar. Itu satu cabaran sebab muda. Oh, cikgu muda, tak ada pengalaman. Macam mana nak ajar budak anak saya SPM? Okey, jadi mereka belum ada kepercayaan. Itu tahun pertama cikgu ajar dulu. 2014, cikgu masuk terus ajar SPM Bahasa Melayu. Oh, macam-macam orang cakap tentang saya. Cikgu ni tak pandai mengajar. Baru 1 tahun. Kita mengajar, takkan expect kita terus pandai mengajar, betul? Jadi cikgu nanti, kalau cikgu masuk kelas, sabar. Tahun pertama tu memang mencabar. Okay, tahun kedua baru merangkak macam mana nak menjaga kelas, mengawal kelas. Tahun ketiga baru tahu bagaimana menyampaikan pengajaran dengan betul. Tahun keempat baru stabil. Bayangkan tahun keempat. Tahun keempat tu terus saya jadi ketua panitia sejarah. Sekarang Bahasa Melayu. So sekarang okey sikit dah. Okay. Panjang pula cerita. Okey, teruskan. Terima kasih cikgu. So nampaklah kalau dah jadi cikgu tu bukan sahaja integriti yang kena kukuh, tapi kesabaran dah. Kalau cikgu cerita based on pengalaman cikgu, tak semua tak fast track lah. Memerlukan masa 4 tahun untuk betul-betul orang kata master kan. Betul. Itu masih perlu belajar lagi. Betul. So kita banyak lagi benda belajar. Itulah. Saya harap kami pun boleh jadi seperti cikgu lah. So soalan selanjutnya, apakah nasihat yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan profesional, iaitu bakal guru pada masa hadapan? Okey, nasihat yang cikgu nak berikan kepada kamu semua kan. Kamu semua masih muda kan? Satu. Yang ini saya rasa saya macam rugi pun ada sebab okey, macam ni. Saya masuk posting 2014. Belum kahwin lagi masa tu. Okey, 2014. Dan 2014, 2 tahun lepas tu, 2016, 2 tahun lepas saya mengajar, saya ada keinginan untuk sambung belajar, master. Tapi saya tangguhkan dulu sebab terlalu banyak kerja. Kerja mengajar dengan kerja tugasan luar daripada aktiviti mengajar lah. Surat tawaran sudah dikeluarkan. 2016 saya stop. Okay, saya tidak menerima untuk meneruskan sambung belajar master itulah. Okay, 2016 saya bagi tahu diri saya sendiri nanti saya sambung belajar. Okay, 2016 lepas tu nak dijadikan cerita. 2018 kahwin. Bila dah berkahwin ni nak sambung belajar tu lambatlah cerita dia, betul? Jadi cikgu-cikgu, kalau cikgu nanti dah posting, okey, dah posting, lepas tu dah stabil untuk mengajar apa semua, beli keperluan yang perlu itulah. Cikgu, sambung belajar cikgu. Ambil ataupun sambung belajar ke peringkat master. Okey, itu yang saya nak bagi tahu guru-guru muda. Okey, sebab masih muda, masih single, masih ada banyak masa untuk belajar. Yang ini masih fresh lagi, sambung belajar cikgu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, guru cemerlang. Okey, saya
2014 posting. 2016 juga ditawarkan guru cemerlang. Tak mau. Oh, tak cukup masa. Memang tak cukup masa, cikgu. Bukan tak cukup masa apa sebenarnya. Tak tahu macam mana nak mengurus masa. Kita baru lagi. So, kedua, kalau ada peluang jadi guru cemerlang. Okey, itu harapan saya kepada guru-guru muda. Yang ketiga, kalau ada diberi peluang cikgu-cikgu semua jadi penulis buku teks kamu orang. Jadi penulis buku teks, jadi guru cemerlang, sambung belajar ke peringkat doktor pun lagi bagus. Okey, itu yang saya nak lihat harapan cikgu lah kepada guru-guru muda sekarang. Tapi kalau dekat sekolah ni, guru-guru muda memang semua kebanyakan ada master. Okey, nanti ingat tu, habis belajar, posting. Kalau ada masa terluang, sambung belajar cikgu. Okey, mesti. Okey, itulah harapan cikgu. Yang lain-lain tu seperti biasalah, kepribadian yang perlu tu, itu cikgu semua dah tahu. Tapi yang pertama tu ingat tadi sambung belajar. Lepas tu apa lagi, jadi guru cemerlang, jadi penulis buku teks. Lepas tu kalau ada ke lapangan menjadi penulis untuk buku-buku kerja, dia lebih kepada ilmu lah kalau cikgu berminat untuk itu. Okey. Okey, itu sahaja. Terima kasih cikgu. Besar harapan cikgu pada kami. So, InsyaAllah kami cubalah untuk catch up harapan tu. Okey, soalan yang terakhir. Sebelum kami tutup sesi wawancara ini, adakah ada kata-kata terakhir yang cikgu ingin sampaikan kepada kami sebagai bakal guru pada masa hadapan? Okey, kata-kata akhir saya, sebelum cikgu lupa, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada kamu semua kerana memilih cikgu untuk diwawancara. Tahun ini dah berapa hari tu, yang kedua, ini yang ketiga, minggu depan ada keempat lagi saya diwawancara. Okey, semua bekas murid saya. Okey, jadi saya ucap terima kasih kerana memilih cikgu untuk diwawancara, sebab kalau anda semua pilih cikgu, maksudnya anda memberi kepercayaan kepada cikgu lah untuk berkongsi ilmu yang sedikit itu, baru 11 tahun itu untuk anda semua. Jadi kalau ada benda yang tidak bagus, jangan ikut cikgu. Kalau ada benda yang teladan yang bagus untuk diambil, teruskan. Okey, lepas tu seterusnya selamat datang dan selamat bersedia untuk masuk dalam dunia pendidikan yang semakin mencabar, terutamanya dalam bidang pendidikan khas, lagi mencabar, betul? Okey, dan ingat moto saya ialah mesti ada jiwa mendidik itu. Okey, so terima kasih semua. Itu sajalah kata-kata akhir saya. Selamat maju jaya juga untuk semester terakhir. Lepas tu semoga berjaya praktikal macam mana? Praktikal di negeri Perak atau Sarawak? Macam mana? Yang lain? Sabah? Johor? Praktikal ikut negeri sendiri. Oh, Valerie? Praktikal kat mana? SMK Seraman. Sebab SMK Seraman je yang ada pendidikan khas. Ya, betul-betul. SMK Seraman saja ada pendidikan khas. Cikgu Mei balik Sabah. Ya betul, di daerah saya sendiri. Sudah memohonlah untuk kamu orang? Belum lagi? Sudah. Okey, selamat kembali nanti Valerie. Andrew? Balik Sibu juga? SMK Sedaya. Oh, SMK Sedaya. Cikgu Abdullah? Johor juga? Saya kat Batu Pahat Johor, SMK Datuk Sulaiman. Oh, adakah kamu semua mesti praktikal di negeri sendiri ataupun tak semestinya? Untuk PG saja. Kalau untuk latihan mengajar selama 5 bulan nanti wajib dekat sekitar Perak, Melaka, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dengan Pahang. Oh, okey. Itu sahajalah. Terima kasih cikgu sebab sudi luangkan masa. Cikgu, sebelum kita akhiri meeting kita, boleh tak nak ambil gambar sama-sama? Boleh. Nanti Valerie share pada cikgu sebagai record. Okay. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1.
Terima kasih cikgu sudi luangkan masa. Terima kasih cikgu. Thank you semua. All the best. Belajar betul-betul. Terima kasih. Okay. Bye Bye-bye. cikgu. Okay. See you, Valerie. Bye cikgu. Bye semua. Okay. Boleh tutup? Boleh cikgu. Okay, tahniah semua.